macam mana saya boleh start menabung emas. Kalau tuan-puan nak tahu, saya menyimpan emas ni di usia saya 23 tahun. Kalau ikutkan lewat lah tuan-puan, lewat berbanding kawan-kawan saya dalam public gold. Mereka ni ada yang dah simpan emas bermula daripada usia 18 tahun. Berusia 16 tahun dah simpan emas. Tapi saya boleh dikatakan lewat lah. Sebab apa? Sebab di usia saya 23 tahun, di akhir semester dekat universiti baru saya kenal emas. Macam mana saya boleh kenal emas tuan-puan? Yang pertama sekali, waktu belajar kat universiti, saya ni memang suka sangat buat bisnes. Dengan kata lain tuan-puan, saya sangat suka cari duit. Tapi masalahnya, duit yang saya cari tu, dia habis begitu sahaja. Dapat hari ni, esok habis. Dapat bulan ni habis. Dan tak pernah ada saving. Jadi, waktu saya di akhir semester tu, saya terdetik, saya nak baca buku tentang keuangan. Yang mana saya nak belajar macam mana nak menguruskan keuangan. Bukan untuk jadi kaya tuan-puan, untuk menguruskan keuangan sahaja. Jadi pada ketika tu, saya beli satu buku berkenaan dengan keuangan dan dalam buku tu dia ada tulis pasal emas. Tajuk dia saya ingat, belanja RM100, hilang kemampuan memiliki 0.5 gram emas. Bermakna pada ketika tu tuan-puan, nak dapat 0.5 gram, kita hanya perlu bayar RM100. Bermakna tahun 2020 tu 1 gram emas lebih kurang RM200 lebih. Bukan pada tahun 2020, pada tahun buku tu ditulis. Start daripada trigger dekat situ, saya contact saya punya introducer sekarang, leader saya sekarang, iaitu Tuan Muda Azam Amiri. Jadi daripada beliau lah saya menyimpan emas sampai hari ni. Jadi itu cerita saya. Jadi kalau anda nak belajar menyimpan emas di public gold, dekat bawah ni ada beg biru, anda boleh isi.